Kini tu menjadi fenomena di Samarahan. Ayam gepuk di Amplak Coffee. Ramai orang madah situ. Paling aman, paling special. Untuk malam tu kami nak cuba semua menu di situ. Tapi first kali kami belanja tu. Let's go. Yang nangga video tu jangan lupa follow. Kita orang boleh nangga manuknya besar, cabai yang banyak. Macam ni kami nak madah si puas makan. Nang puas makan. Banyak-banyak kami rasa tu antara yang nyaman juga bagi kami. Punya si belalak bukan kami lah ya. Dalam pinggannya ada taufu goreng juga. Lepas tu ada keropok. Kubis goreng wajib ada nah. Punya si ada bukan ayam gepuk. Untuk yang paling viral kini tu pas. Manuknya si ada dalam mana-mana parti. Tapi tu menu baru. Menu yang dinamakan chicken soy garlic Korea. Nang famous dia sia. Tapi kami si percaya. Pisang goreng cheese tu punya masuk dalam mulut terus cair. Pisang rangut, cheese tak terlalu banyak, susu si terlalu banyak, nang si muak. Kami si puas hati, kami cuba lagi cakotiau ketam. Munya kita orang makan cakotiau jangan lupa cabai jeruk tu wajib kena ada dalam cakotiau. Baru belah nak makan cakotiau nangga ketam besar. Ketam besar macam ya mun kita orang madah si puas kami si tahulah nak madah apa lagi. Embak je ketam kau sendiri dari rumah nu. Tu kami goyang-goyang tu adalah bakso special. Mun kita orang nak makan bakso biar cukup sifat, jangan makan kosong gila. Kelak kau madah si nyaman padahal kau makan si pandai. Nang special perut lembu pun ada. Kami akan rasa air favorite kami di Sarawak. Mun air tu nyaman, maksudnya air lain semua nyaman. Kita orang boleh nangga di meja luar penuh, full house. Tapi kita orang belum nangga lagi di dalam tu. Mun kita orang datang situ sibuk pening kepala. Tempat makan nang banyak, meja banyak besar. Daripada pukul 11 pagi sampai pukul 2 pagi waktu operasi. Bukan malam tu je, setiap malam nang penuh situ. Di Samarahan, Amplak Cafe je yang buka sampai pukul 2 pagi. Mun kita orang nak datang situ, Google je Amplak Coffee. Terus sampai depan kedai. Kita orang yang belum pernah datang situ, cuba pergi sondoi.